Jiwa resah mendengar irama, hati merana menanti berita. Sebuah kisah bakal bergema, Citra Kirana empunya cerita. Di tepi telaga terkena duri, sakit sungguh tercalar paha. Cabaran menduga kanan dan kiri, tetap teguh cekal usaha. Demi SKKB, slogan keramat, gilap permata, jiwa membara. Menusuk di kolbi, gembira teramat. Dulu peserta, kini juara. Gaya kan, ambil muka dia semua tu. InsyaAllah tengoklah YouTube yang apa pantun-pantun yang hebat tu kan, mesti ada. Yang Johan lah, jangan tengok yang nombor 3, 4. Tak salah kita tengok macam mana idea kan. Apatah lagi kalau yang dah menengah ke, kalau peringkat APT pun masa ada. Tengok gaya-gaya tu lah. Peringkat kebangsaan tu. Peringkat kebangsaan lah yang gaya matang. Itu menjadi contoh pada kita kan. Kerana kita tak ada idea, tengok hal lain punya kan, kemudian kita gabungkan dengan bakat kita, insyaAllah boleh kan. Sembah berhajat, hajat berasal kayangan buri. Citra Kirana datang menghadap berkenan diri. Mari kita perkenalkan diri ya. Silakan. Puteri pertama diberi nama Nur Insyirah, bersiap sedia. Semangat wajah tak pernah lentur. Nawai Pisang puteri kedua. Dinda ketiga sungguh berani. Adra Darisha nama diberi. Turut hadir puteri keempat, Husna Kamilah mempunyai nama. Adinda kami puteri kelima, Sarah Adelia setia menanti. Sekian dulu slogan kami, Citra Kirana mengundur diri. Semoga ada rezeki kami, andai diizin dari Ilahi. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Buka gelanggang. Puk. Akan jawapan hamba ya. Lenggok tari puteri pertama, langkah dijaga, jangan selisih. Alam lestari, warisan bersama, hutan dijaga, sungai dibersih. Hamba ya. Tampan rupa putera Parsi, pengubat lara puteri salju. Peranan siapa? Cipta inovasi, jadikan negara bertambah maju. Menu tradisi cerminan bangsa. Menu tradisi cerminan bangsa. Dengarkan pantun hamba ya. Bawa bagasi ke Pulau Sentosa, ternampak serani bermain api. Menu tradisi cerminan bangsa. Mengapa kini di pinggir sepi? Seterusnya, kini keberasaan yang dinanti-nantikan iaitu pengumuman untuk Johan pertandingan Gempa Pantun Warisan Madani peringkat daerah Kuala Langar kategori sekolah rendah dinobatkan kepada SK Kebun Baharu. Saya ucapkan jempol kepada guru negeri dan pengiring untuk duduk sama berada di atas